Kai, cepat sikit weh. Kau dah siap belum rancangan tu? Jangan lama sangat. Nanti Alicia masuk ruang latihan dulu. Sabarlah Li. Ni bukan baca ayat sirap. Ini sains, faham? Aku kena seimbangkan frekuensi suara dengan pH minuman ini. Silap dikit je, nanti suara Alicia bukannya titik, jadi gajah. Kau sanggup kena terajang gajah? Tak nak weh. Tapi serius dah. Ni selamat kan? Aku tak nak dia sakit perut. Aku cuma nak dia berhenti membebel kejap je. Asyik Ali fokus. Ali jangan main. Ali guna iris. Tinggal aku pun boleh overhead lah. Selamatlah. Bahan dia dari jus mangga dengan ekstrak bunga kakak tua. Efek dia lebih kurang 15 minit je. Tapi masalah dia, macam mana kau nak bagi Alicia minum tanpa dia syak? Insting detektif dia tu lain macam. Alah, relax lah bro. Aku dah ada plan. Aku cakap ni minuman hadiah dari Jenal. Sebab dia ejen terbaik pula ni. Alicia kan respect gila Jenal. Confirm minum punya. Wah, berani gila kau guna nama General. Kalau General tahu, kita berdua masuk latihan asas balik sebulan. Demi hiburan sejagat. Kan, bayangkan Alicia marah. Tapi suara dia, wait, sejarah besar untuk mata weh. Weh semua, tengok si Ali dengan Kai tu. Dari pagi berbisik je. Aku syak diorang plan benda besar. Bisa kejutan kot. Mana jadi Mun. Tapi Ali nampak gelisah sangat. Kai pun muka pucat. Alah, mesti diorang jealous dengan aku. Semalam kan aku tak skor simulasi terbang. Biasalah, gabungan kacak dengan laju ni susah nak lawan. Oh alo Jack, aku rasa sungguh lah mu ni. Aku rasa dia nak buat eksperimen tu. Aku nampak botol-botol tu lampu. Mu rasa apa Rosa? Entah, belum cari kot. Ali kan selalu cuai. Kalau meletup kat kantin, aku angkat tangan. Janganlah. Jahat sangat. Ali dah banyak berubah. Mungkin minuman kesihatan. Alicia datang. Orang semua ni tak ada kerja ke? Kenapa tak ada seorang pun dekat bilik simulasi? Mata bayar kita jadi ejen, bukan tukang gosip. Rudy. Garang macam Alicia versi lelaki. Shh. Tengok tu. Ali dah pergi jumpa Alicia. Shh, baik semua dia. Dalam kiraan 1, 2, 3. Alicia, kebetulan jumpa. Penat ke lepas simulasi? Ali, kenapa kau belum tukar baju latihan? Dan kenapa botol kau warna ungu? Itu tak ikut protokol kesihatan akademi lah. Jangan salah faham. Ni minuman kiriman Jenal. Khas untuk kau. Katanya, ejen terbaik bulan ni. Jenal pesan suruh kau minum supaya tenaga pulih. Dari General? Kenapa dia tak bagi sendiri tadi masa briefing? Sebab Jenal sibuk urusan cyberraya. Dia titip dekat aku. Kau tak percaya Jenal ke? Baiklah. Tapi kalau pelik, aku report kau. Kenapa rasa macam air kolam? Itu rasa herba. Rasa sihat. Ani, kenapa tak aku rasa Apa kau cakap? Ani, apa kau buat ni? Kenapa suara aku jadi macam Alicia jadi hitam. Alicia, cuba cakap Jet idola aku. Cepatlah cakap. Jangan lari kau, Jet. Aku panah kau. Alamak, Titik marah. Chris, ciao dulu. Alicia, jangan marah dah. Jujur, aku cakap, walaupun suara kau wek-wek, kau nampak lagi manis. Tak seram macam biasa. Serius, kau comel. Comel? Cik, Alicia malu. Ali, sudahlah. Kesian Alicia. Alicia, kau suka suara ni ke? Suara asal kau yang suka marah aku tu. Ali, kau... Awas kau ya. Malam ni tak ada sesi coklat. Aku balik. Okey dah. That's all guys. Sampai jumpa prank seterusnya.